Seingat saya, masa awal Datuk Dr. Hassan bin Baharom yang di-Pertua Yadim memulakan kepimpinannya, ada satu teguran yang saya kira sangat menarik. Kata Datuk, kalau kita ni kerap sangat baca surah Al-As sebelum tamat majlis tapi tak jaga masa, tak payah bacalah, Datuk kata. Tuan-tuan, kita semua sering mengimpikan kemajuan dari sudut pembangunan, dari sudut ekonomi, dari sudut segalanya, keilmuan dan sebagainya. Tetapi kita lupa untuk jaga satu hal yang sangat penting, iaitu masa. Sayyidina Ali ada menyebutkan bahawa al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam, iaitu kebenaran yang tidak tersusun akan dikalahkan oleh kebatilan yang sangat tersusun. Jadi dalam kita membawa nama agama kita, bangsa kita dan sebagainya, yang lebih penting adalah kita menjaga masa berbanding kita hanya bercakap, memberi pandangan, tetapi hal sekecil-kecil itu pun kita tak jaga. Ada 3 tempat yang sepatutnya kita benar-benar kena jaga masanya. Itu apa? Jom kita dengar. Kerja-kerja juga. Dah azan tu. Jomlah solat dulu. Meeting tu janganlah sampai habis waktu solat. Astaghfirullahalazim. Dah pukul 2 tu, baliklah ofis. Janganlah duduk lama sangat dekat pasar tu. Sampai 2.40 masih dekat pasar. Tuan-tuan ingat tu, kita jaga masa kita kerana masa itu adalah amanah. Teringat saya satu aulawiyat Datuk yang di-Pertua kita mempertahankan bahawa pengoptimuman nilai dan impak, di mana kita pentingkan kualiti daripada kuantiti. Jaga masa kita di tempat kerja, jangan buat perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kenapa? Kerana dalam satu hadis disebutkan la taqumus sa'ah, tidak berlakunya kiamat hatta yataqarrabaz zaman, sehingga masa itu menjadi singkat. Maka Imam Nawawi mensyarahkan masa menjadi singkat ini dengan apa, tuan-tuan? Dulu 24 jam, sekarang pun 24 jam. Tetapi hari ini betapa banyak kita luangkan masa kita dengan perkara yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan Allah lindung kita daripada menjadi orang yang membuang masa. Dalam Al-Fawaid dinyatakan bahawa membuang masa adalah lebih buruk daripada kematian. Kerana kematian hanya memisahkan kita dengan dunia. Tetapi membuang masa memisahkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim. Kita jumpa lagi dalam perbincangan selanjutnya. Assalamualaikum.